Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Afza Afika binti Zazali, wartawan anda hari ini. Hari ini dekat belakang saya dalam Dewan Haja Saimah, kami akan mengadakan majlis berbuka puasa bersama murid-murid Islam. So, hari ini saya akan temu dengan warga Senspen. Let's go! Assalamualaikum Ustazah. Nama saya Afza Afika, wartawan anda hari ini. Saya akan temu ramai Ustazah dan bertanya apa perasaan Ustazah untuk buka puasa pada malam ni? Perasaan yang terutamanya adalah teruja lah. Lepas tu ni juga merupakan pengalaman pertama Ustazah. Jadi Ustazah teringin nak tahu macam mana dan merasai pengalaman pertama ni, harapnya seronok lah. Assalamualaikum Ustazah. Nama saya Afza. Hari ini saya akan temu dengan Ustazah dan tanya apa perasaan Ustazah untuk iftar malam ni? Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama-sama berbuka puasa antara guru, semua pelajar. Okay, jadi kita dapat merapatkan silaturahim di samping kita sama-sama dapat menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama. Assalamualaikum kawan-kawan. Ya. Boleh bagi tahu nama dengan kelas dan tanya apa perasaan anda malam ni untuk iftar? Nama saya Ali. Saya budak Tigaman. Saya rasa happy sangat. Tu je? Tu je. Nama saya Muhammad Fish Karim Alias. Perasaan saya datang malam ni happy sangat. Ya, happy. Betul ni? Betul. Datang malam ni siap? Sakit Okay. Cikgu Muiz. Assalamualaikum cikgu. Saya Afza. Saya nak temu ramai cikgu pasal iftar jama'i malam ni. Boleh kenalkan diri cikgu dan bagi tahu perasaan cikgu. Okay. Assalamualaikum. Dia beri nama Ahmad Muiz bin Kasim. Perasaan saya bila iftar jama'i kan. Okey, untuk pandangan saya lah kan, program iftar jama'i ini sangat-sangat bermakna sebab melibatkan antara guru dan pelajar. Tak kisahlah sama ada pelajar tu ataupun guru tu Muslim ataupun tidak Muslim. Dia lebih mengeratkan hubungan silaturahim. Hubungan ukhuwah tu antara satu sama lain tu semakin terjalin. Jadi mungkin ini salah satu program yang sangat menarik dan patut diteruskan lagi pada tahun yang berikutnya dengan melibatkan semua pihak lah. Okey cikgu, terima kasih. Itu je? Dah tu je lah. Sama. Assalamualaikum cikgu. Boleh saya temu juga cikgu? Ya, waalaikumsalam. Saya Cikgu boleh kenalkan diri? saya Cikgu Fatin. Ya, nak temu dengan apa tu? Saya nak tanya perasaan cikgu tentang majlis iftar Ramadan tahun ni. Okey, bagi cikgu, majlis untuk tahun ni dapat sambutan yang baik. Ramai pelajar yang hadir berbanding tahun yang lalu. Jadi cikgu berasa gembira lah. Terima kasih cikgu. Okay. Apa perasaan cikgu dengan majlis iftar malam ni? Boleh dapat dilihat lah. Memang mendapat sambutan ramai pelajar dan guru-guru. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Hari ini kita akan bertanyakan perasaan cikgu Rosli tentang majlis malam ni. Baik, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana program pada malam ini iaitu iftar, majlis iftar Ramadan, berjalan dengan lancar dan saya lihat ramai anak murid yang telah hadir dan insyaAllah daripada pagi tadi kita telah pun membuat bubur lambuk, memasak bubur lambuk dan pagi petang ini diteruskan lagi dengan iftar dan insyaAllah kita akan berterawih di surau sekolah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana diberi izinnya untuk kita sama-sama warga SMK Sungai Pelik menjayakan program pada petang ini insyaAllah, dan kita akan teruskanlah seperti biasa rutin-rutin hingga daripada tahun ke setahun. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Mana Afiq? Apa ni? TV Suspense. Cikgu. Ustazah Fiza dah. Assalamualaikum. Hari ni saya nak temu dengan cikgu. Temu juga. Apa perasaan cikgu untuk iftar malam ni?
Gembira. Wah, meriah. Terharu. Macam seronok je. Tapi minta maaf saya tak dapat bersama kerana ada masalah di rumah. Jadi semoga diberkati. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Selamat berbuka puasa. Tadi cakap apa kenapa? Apakah perasaan beliau untuk majlis iftar malam ini? Cikgu? Okey, terima kasih saudari Afsa, Cik Saudari Afsa, student saya ni, seorang yang sangat bersemangat. Okey, untuk hari ni majlis iftar Ilya Ramadan pada tahun 2025 kali ni kan, program sebegini sangat-sangat baiklah untuk kita semua. Bukan sekadar untuk kita sebagai orang Muslim tetapi untuk semua lapisan masyarakat di warga Sam Square. Sebab kalau saya tengok pada hari ini, bukan sekadar yang datang tu bukan sekadar yang Muslim saja, tapi ada yang pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Ada India datang, ada Cina datang, ada PIBG, Mr. Joshua pun datang. Jadi benda ni yang satu benda yang bagus lah, menunjukkan mesej pada kita sebuah negara yang berbilang kaum, tapi kita boleh meraihkan Ramadan tu sama-sama dalam kita sebagai warga Sam Square. Itu saja. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bersama kita dengan penolong kanan Hal Ehwal Mulik, Datin Rosnani. Okey, Datin, apakah perasaan Datin untuk majlis iftar ikhtiar Ramadan hari ini? Cikgu rasa untuk hari ini majlis kita ramai dan menunjukkan kemeriahan dan sambutan yang begitu baik di kalangan, terutamanya di kalangan murid-murid Islam di sekolah ini, dan juadah pun cikgu nampak begitu banyak yang dibawa bersama-sama oleh murid-murid dan juga guru-guru, dan cikgu rasa bangga dengan orang kata kerjasama antara murid-murid, guru-guru dan juga masyarakat. Begitu juga dengan PIBG kita yang kebanyakannya datang hari ini untuk sama-sama menyambut iftar Ramadan kita. Okey, itu saja. Terima kasih cikgu. Bersama kita dengan guru praktikal sesi petang. Menanyakan apa perasaan beliau join pertama kali iftar Ramadan bersama warga Sandspat. Okey. Okey, saya cikgu sesi petang, cikgu praktikal Nurul Auni Sabiha, boleh panggil cikgu Sabiha. Perasaan saya sebenarnya ini kali pertama untuk saya datang berbuka puasa dengan murid. Sebab sebelum ni kan saya tak pernah ada title murid, dan saya rasa sangat gembira sebab saya tak pernah ada pengalaman ni sepanjang hidup saya. Selalunya ikut mak pergi berbuka puasa dengan anak murid dia. Jadi ni untuk kali pertama saya sendiri dan saya rasa sangat happy lah. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Sekarang kita bersama dengan wakil tingkatan 1 yang pertama kali join iftar Ramadan kita pada tahun ini. Okey, apa perasaan adik bila pertama kali join iftar dengan kawan-kawan? Seronok. Lagi? Gembira. Adik rasa adik nak join tak tahun depan? Nak. Terima kasih adik. Saya bacakan tentatif supaya semua dapat ambil maklum. Okey, kita akan pertamanya setelah azan akan bergerak ke surau. Ya. Semua akan bergerak ke surau. Selesai solat tarawih adalah waktu paling afdal kita berdoa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Balik sama-sama nanti sebelah setengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasul.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Afika Binti Roslan, menggantikan tempat Afzal Afika Binti Zazali buat masa sekarang. Saya akan menemuduga pembantu makmal SM Spell. Cik, first time ke join? First time. Best tak? Best. Kenyang? Kenyang. Makanan sedap? Sedap. Bagi cik, benda ni patut tak dibuat setiap tahun? Yes, patut dibuat setiap tahun. Kalau boleh, dalam bulan puasa ni, apa yang membuatkan bulan puasa tu special as a non-Muslim? Bagi saya, apa yang special dia, saya dapat merasai orang sekeliling saya berpuasa, and then at the same time saya rasa macam kadang-kadang macam ada rasa segan untuk minum depan diorang. Betul. Macam terasa segan. Lepas tu kalau kena makan pun kena pergi tempat yang tersorok lah untuk respect, walaupun kawan saya sendiri cakap boleh makan saja depan saya, okay, it's okay, tapi bagi saya kena respect juga lah kan. Macam itulah bagi saya macam itulah perasaan dia. Okay, kalau diberi challenge untuk puasa selama sebulan, Miss buat ke tak? Boleh try. Okay, sekian, terima kasih. Bersama saya sekarang guru sesi petang Sam Spell. Boleh perkenalkan diri? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Indiana binti Muhammad Arsyad, guru sesi petang. Okay, sudah berapa lama Ustazah kat sini? Alhamdulillah, ini tahun ke-15 saya kat SMK Sungai Pelik. Program ni baru first time ke atau Ustazah dah memang lama dah terbiasa dengan program ni? Alhamdulillah lah, sepanjang saya berada kat sini memang setiap tahun lah memang kita akan adakan majlis iftar ni. Dah jadi macam tradisi lah kiranya untuk sekolah ni. Okay, apa perasaan Ustazah lepas habisnya berbuka puasa, makan-makan bersama? Okay, Alhamdulillah, kita rasa sangat-sangat lega. Tahun ni pun sangat meriah. Makanan pun Alhamdulillah tak pernah selalunya tak habis. Tapi tahun ni Alhamdulillah memang habis. Pelajar pun ramai. Makanan pun sedap. Meriah lah, Alhamdulillah lah, tahun ni lega. Hilang penat rasa. Tak penat kemas penat sebenarnya daripada pagi tadi, tapi tak apa, setahun sekali. Jadi tak apa, Alhamdulillah ramai yang membantu. Okay, macam mana perasaan dengan majlis yang kita buat? Okay. Respon tak boleh percaya ni. Kalau ikutkan, okey tak kalau kita buat sepanjang tahun? Boleh. Best. Dapat makanan percuma. Okay, bersama saya pelajar-pelajar Sains Spell sesi pagi. Semua tingkatan berapa? Tingkatan 5. 5. Okay, ada yang selesai kat sini sebenarnya ni. Tingkatan berapa? 3. Okay. Mengikut korang punya perasaan lah, tahun ni best ke atau tahun sebelum-sebelum ni? Tahun ni. Sebab apa? Sebab adakah sebab makanan ataupun sebab suasana? Suasana dan makanan, betul. Okay, untuk tahun lepas punya iftar jama'i, best tak? tak. Sebab apa? Sebab banyak toksik. Jaga sikit, tahun ni tak ada toksik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan segala kebaikan kita panjatkan kepada Allah. Ya. Itu saja, dan insyaAllah ada lagi kot wakil-wakil murid. Kau nampak depan tu? Ada nampak yang dah bertudung ke? Assalamualaikum. Hari ini kita akan menemu ramah pengetua SMK Sungai Pelik. Okey. Assalamualaikum pengetua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah perasaan pengetua dapat join iftar malam ni? Alhamdulillah. Saya rasa berbesar hati, syukur Alhamdulillah kerana dapat bersama-sama keluarga Sains Spell dalam meraihkan iftar yang julung kali kita adakan secara besar-besaran kali ni. Tahniah syabas saya ucapkan kepada Jawatan Kuasa Surau Darul Taklim
Begitu juga jawatankuasa kerja dalam melaksanakan program iftar unit pendidikan Islam Sains Fair. Tahniah dan syabas. Dan teruskan kecemerlangan, terutamanya untuk kita mentasiahkan tentang kecemerlangan anak-anak Sains Fair. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menemui tetamu kita pada hari ini. Boleh kenalkan diri dan tingkatan berapa? Nama saya Ahmad Muaz bin Muhammad Isa. Saya tingkatan 4. Apa perasaan anda dapat masuk dalam surau kami buat pertama kali? Waktu first impression waktu tengok surau ni memang gah. Memang cantik. Selesa lah. Ada aircon semua. Okay. Best tak dapat join iftar kita pada tahun ni? Alhamdulillah best. Semua pun cikgu-cikgu supporting bagus. Itulah. Terima kasih.